Assalamualaikum geng. Okey, hari ni Wan nak tunjuk macam mana cara nak cari litar aircon dalam keadaan litar hidup. Litar hidup lebih senang lah bagi Wan lah. Litar hidup lebih senang. Pengalaman orang dia berbeza-beza. Ada setengah litar hidup macam Wan dia suka sebab mudah kan. Bagi Wan litar hidup memang mudah lah tapi bahaya. Okey, dah ni Wan nak share macam mana kita nak cari point aircon ni. Buat point aircon ni. Tu dia ada double pull switch itu. Okey, kita nak cari dia live dengan neutral. Untuk live kita nak cari dia mudah je. Kita sebelum buang neutral, kita on dulu kan MCB tu. Kita on dulu. Contoh tu yang double tick tu Wan on dah tadi. Okey, dia menyala lampu tu, double pull switch. Kalau kita on switch double pull, lampu merah tu menyala, bermaksud neutral dia bersambung dengan bar tu kan. Okey, lah kita nak cari live kita dah jumpa. Neutral kita nak cari macam mana? Okey, neutral pun sama juga cara dia. Pastikan kita on switch ni. Switch ni kita on. Jangan off. Switch aircon ni kita on. Lepas tu dekat sini nampak tak? MCB aircon tu Wan tutup. Kalau kita kena on, MCB ni kita on. Bila kita on, neutral mana yang menyala? Faham? Neutral mana yang menyala? Neutral tu lah dia. Okey, kita tengok neutral mana yang menyala. Yang tu lah line dia. Nampak? Ni line dia. Ni neutral dia untuk point aircon tu. Live dengan neutral. Live kita dah dapat. Kita on saja. Kita tengok lampu sana menyala. Itu live. Kita cabut neutral. Kita check. Macam ni. Ni line dia. Okey, menyala. Macam ni. Neutral ni. Tak ada. Nampak? Tak menyala. Ni pun. Tak menyala. Bermaksud. Neutral yang menyala tu adalah litar aircon tersebut. Macam kita pakai meter lah, senang. Kalau nak pakai current pun boleh, tapi kena buka semua lah. Seeloknya nak pakai meter boleh, nak pakai current boleh, tapi bagi Wan litar hidup lah, senang. Okey, semoga bermanfaat. Yang tu cara Wan share.